Oh, ikan. Strike strike. Oh, ni agak kasar. Agak kasar. Mana ni? Oi. Berenang ah. Ni mai kai. Kai nak kai hang tu mai ni. Amai kat sini. Depan tu jalan depan. Mai. Tu. Tahan, dia tahan. Mai bang. Selamat datang ke Pulau Songsong. Selamat datang ke Pulau Songsong. Program Pulau Songsong Ecotalk dan Clean Beach Up sempena Communication Education. Kandung. Cuan sedap. Okey, selamat pagi. Aku ada dekat Pulau Songsong. Ini pertama kali aku datang sini. Dan sebab aku ada aktiviti lah dengan Majlis Bandaraya Yan, hospital, polis dan beberapa agensi lagi, ada student dari Indonesia juga. So aku diberitahu 2 hari lepas diminta untuk join program ni. So aku gunakan kesempatan inilah untuk reki-reki tempat ni, sebab mancing. Aku juga bawa rod, tapi aku tak tahu boleh mancing ke tak. Pertama sebab aku datang sini untuk kerja, tak sedap lah kan, orang gotong royong kita nak mancing. Tapi kalau ada waktu kosong nanti aku memang manfaatkan lah. Satu lagi sebab cuaca dekat Penang sekarang ni memang di Malaysia lah, sekarang tengah banjir dekat Hat Yai, banjir dekat Kelantan, Perlis dan sebagainya. Korang tengok angin tu. So ini pun angin dah kuat, sana pun dah gelap. Tapi tadi ada geng orang-orang komuniti kampung yang juga join program ni. Diorang bawa rod juga. So aku tadi ada sembang-sembang, kalau ada masa nanti kita orang nak mancing lah. Kawasan ni memang terkenal, aku tahu dengan apalah, candat sotong. So aku ada bawa candat, aku tak pandai lagi, aku tak pernah lagi. So aku ada juga bawa umpan-umpan pun, aku bawa set anjing, aku bawa set ultralight. Tapi aku tak yakin aku boleh mancing lah dengan keadaan macam ni. Tengok nanti macam mana. Yang penting reki-reki tempat ni dulu. Sekarang memang cuaca beginilah di utara Malaysia. Dan kemudian satu lagi, nanti bulan 1 ya, aku ada trip dengan Abang Manjawa. Plannya trip bermalam. Jadi 2 hari 1 malam. So hari biasa kami mengair dekat Tuas, lepas tu petang kami nak datang sini Pulau Songsong. So camping-camping, mandi-mandi dan sebagainya. So malam kami nak candat sotong, dah mungkin masa tu dah musim kat sini. Candat sotong dekat sini. Kemudian malam sambung mengair dekat Tuas sampai esoknya pula, sampai esok petang kami mengair Tuas. So itu nanti pertengahan Januari lah. So reki-reki lah tempat ni. Inilah dia keadaannya macam mana. Tengok ni, botol-botol minum. So aku jumpa buah ni. Ni buah apa aku tak tahu. Banyak ni buah ni. Lepas tu buah ni pun
tahu macam mana isi dia. Aku tak nak buka. Abang ni dah nak start dah. Curi start dah. Ni set aku ni. Uying. Tapi hujan baru turun ni. Okey, hujan baru turun. Ni abang ni dah tak sabar nak naik. Hujan baru turun. Tanam buah kelapa lama. Okey. Dia datang dia. Tempat saja saya sampai. Kalau boleh 6 bulan sekali tak? Kita ingat pokok doktor yang belah satu. Pokok doktor ni. Tengok. Tengok sini. Alright. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Okey, ni legasi aku di Pulau Songsong. Kita tanam pokok ni. Tak tahu ke 30 tahun lagi ke. So, terima kasihlah kepada Majlis daerah yang bagi peluang aku tanam pokok. Okey, sekarang dah 11.30. Kami dah habis gotong royong. Diorang pun relax makan dan sebagainya. So aku gunakan kesempatan ni lah untuk mancing. Tadi ada abang tu dia dah pergi sana. Okey, batu dia macam ni. Batu yang agak licin ni sama lebih kurang macam dekat pulau. Aku tengok dekat YouTube lah, Pulau Sayap pun macam ni juga. Ni ada struktur bangunan apa aku tak tahu. Tapi cantik dengan batu-batu warna merah ni, cantik memang sini. Batu tak boleh apa? Sangkut banyak batu. Okey, aku dah set up ajing. Sebetulnya dekat Pulau Songsong ni terkenal dengan sotong mabang lah. Aku ada juga bawa ultralight dengan candat lah untuk teknik egging yang aku tak pernah lagi guna. Tapi aku nak cuba ajing dulu sebab dekat sini kan, nanti kalau tak ada kat sini aku nak cuba egging dekat kami parking boat tadi. Sana pantai, so sini batu-batu yang agak licin juga lah. Tak tahu ikan apa ada kat sini. Abang ni main bottom, main pelampung, tak ada dapat ikan apa lagi. So kita tengok sini. Okay, harap adalah baby GT ke sebenarnya. Yang jelas banyak batu ni. Okay, ada. Strike ikan. Alah. Aduh, batu sangkut. Dia kerapu. Tadi macam gerak-gerak. Dia ada kerapu sangkut. Batu ke? Aduh. Alhamdulillah lepas. Tak tahulah tadi. Memang sangkut batu. So kita try main atas je. Okay, ikan. Alhamdulillah kerapu. Yeay, mebaring. Ada tak bang? Slip. Alhamdulillah ikan aku yang pertama di. Aduh, aku tak bawa penjepit pula. Ni tu. Ekor dia ada colour putih. So aku tak kumpau. Jadi konten aku di Pulau Songsong. Balingan yang kedua.
Oh, ikan. Strike. Strike. Oh, ni agak kasar. Agak kasar. Aku takut dia bawa ke batu je. Alah, lucut ke putus? Lucut. Seru juga. Beso. Putus ke lucut? Putus kot. Putus. Putus main line. Dari satu lebih. Alhamdulillah. Ada juga potensi. Jauh pula aku letak barang sana. Aduh. Okey. Harap ada strike lagi lah. Bismillah. Memang putus mainline tadi. Aku pakai 1.9 LB. Ni mula hujan pula. Nampak ikan karang atas tu. Tu ada ikut. Ada ikut. Kerapu kecil. Dapat. Tu. Kerapu. Lagi. Kerapu selipar. Tu, kerapu selipar. Alhamdulillah. Selipar. Tu. Cantik kerapu selipar ni. Cantik. Tu mbak. Wih. Ni depan ni macam ekor biru. Aduh mak. Wih, aku nampak entah bluefin ke apa tadi. Ada 2 ekor lalu depan ni. Dapat. Okey. Kerapu. Tadi besar tu. Ikan panjang sini warna putih. Ada colour biru, entah bluefin ke apa. Ni ada lagi, macam ada lagi. Okey. Ikan. Aduh, tali aku ini pula. Tapi ikan ni, kerapu lagi. Tali, tengok tali. Tali jadi macam ni. Okay, ada kerapu di ujung sana. Kerapu selipar lagi. Okay lah, layan-layan. Okay. Cantik-cantik kalau masuk aquarium ni. Cantik kerapu selipar ni. Kena wind knot pula. Boleh ke tak ni aku huraikan ni. Ini masalah ni kalau main anjing. Sini banyak ikan karang. Okey, ada tak? Ambil. Ush. Ikan apa tu? Tak ada ambil pun. Lanak apa?
Okey, ikan. Ikan weh, memang betul-betul ikan. Ha. Ada, tapi di bawah batu lah. Di bawah batu dah. Okey, pujuk keluar dah. Keluar. Yes. Okey. Kerapu lagi ni. Oh, itu banyak weh. Oh, ni saiz sikit. Oi, kerapu cantik oi. Kerapu ni apa ni? Aku tak pernah jumpa ni. Kerapu karang. Woo! This size tu. Kerapu cantik oi. Ah? Ambil ah. Dia nak ambil, aku bagi depa. Aku. Tapi aku nak ambil gambar ni. Memang cantik. Aku tak pernah dapat kerapu ni. Lesen lah ni. Kira lesen lah. Leader 4 LB pun boleh naik oh. Tali 1.9 LB. Weh, kerapu ni cantik lah. Kerapu bintik. Okey, tu nampak tu. Telah dah habis. Tu dia telah habis. Cantik kerapu bintik ni. Dengan set anjing lah. Empat ekor dah aku naikkan kerapu. Nak cari ikan lain juga kalau ada baby GT ke kan. Sini tadi banyak boiling. Kalau baling dia ni, kita tak tahu ikan apa. Atas ni ikan apa? Ikan karang tu. Sini. Di atas ni ambil. Atas batu ni cetek. Oh ya, ada. Aku nampak macam ikan GT ke bluefin ke. Kat atas batu ni cetek je. Rapu lagi ambil. Gambar je ni dengan kerapu ni. Tadi yang awal-awal tak ambil gambar. Aku nampak lain yang ambil. Dia sejenis trevally tu kat atas tu. Batu ni, depan aku ni batu cetek. Ada. Nampak ekor dia. Lagi. Ni bukan kerapu. Oh, ikan ketang. Ketang lada. Sat je. Ketang lada. Duri dia bukan main ni. Okey. Dah pas. Dekat ni je. Situ ada boiling tapi aku tak tahu boiling kan apa ni. Aku tak tahu. Tu boiling. Tu. Kenapa boiling ni? Saya tak ambil pula. Tu boiling tu. Kenapa tu? Nampak dia lompat tu.
Asal aku baling je dia berkelocak boiling. Aku tak ada yang ambil. Kenapa Ni ikan karang cantik. Okey kan. Aduh. Shoot. Okey, strike. Oh, besar. Oh, ni kasar, ni kasar, ni kasar. Ni kasar. Ui. Aku tak sikit. Ui, kasar. Kerapu. Slipper. Tu banyak ikan apa ikut belakang. Slipper dah. Kerapu slipper. Jatuh. Aku nak bagi dia orang tadi, tapi jatuh. Aduh. Tu ada aja tu, baling tu, boiling. Tak nak ambil. Okey, ikan lagi. Ikan ke? Ni sangkut. Tak tahulah ada ikan ke tak ke, tapi ni sangkut. Boleh lepas ke tak? Kalau di ikan boleh lepas. Okey, strike lagi. Strike ikan kecil lagi, kerapu kecil lagi. Ya, comel. Slipper. Comelnya. Strike. Kerapu. Oh, comel lah. Comel cantik kerapu dia. Mana ni? Oi. Berenang ah. Mana ni kai. Kai nak kai hang tu mana ni? Amai kat sini. Tu. Ada boiling dia baling. Okey, strike lagi. Aduh, lucut. Oh, ikan. Strike. Kerapu halus. Saiz ni ya. Slipper banyak kerapu slipper ni. Okey, strike. Ni kasar. Aduh. Sangkut ke? Tak tahu ada ikan ke tak tadi. Okey, lepas. Alhamdulillah. Berarti bukan ikan, memang sangkut. Okey, strike lagi. Memang banyak kerapu saiz ni. Tu ikan pelajik tu. Tapi kenapa hang tak ambil? Ikan kesangkut.
Nak kena ikat leader ni. Okey, lepas. Okey, lepas. Memang ada ikan rupanya. Memang ada ikan rupanya. Sangkut tapi ada ikan. Tak ada. Pindah. Mak pindah pergi situ pula. Ada, tak ada. Batu dia unik ya, batu dia kat sini. Sama macam kat Pulau Kendi Penang pun macam ni juga aku rasa. Try. Alah, aku lupa lah aku nak ganti bateri. Bateri kamera. Dah sampai sini baru ingat. Patutnya sebelum datang sini ganti bateri dulu tadi. Bateri tinggal berapa persen? 10%. Try baling jauh. Oh, ikan. Oh, strike. Strike. Okey. Kapu lagi. Oh, tu ikan apa tu? Lompat tu. Kerapu selipar lagi. So dia telan tu. Lihat ni ikan karang. Oh tu. Oh dia ikan karang tu. Ikan karang yang kala-kala tu. Oh ikan itu yang banyak memang lah dia tak ambil. Tu nampak atas banyak. Kalau snorkeling memang best lah ni. Kasar. Taklah kasar. Tapi kerapu ni inilah dia. Dia dah first dia fight. Lepas tu dia dah tak fight dah. Aku itu malas nak casting kerapu ni. Hai. Dia tak ada fight. Belah-belah ekor dah aku rasa dah strike. Okey. Sangkut lagi ni. Tunggu dia lepas lari. Aku rasa ada ikan tadi. Tak kumpau. Dapat juga apa ni. Kerapu selipar. Saiz 2 jari. Aku baru putus kat leader lagi. Tengok batu ni. Cun lah. So aku nak pindah tempat. Arah jalan balik ke pantai. Supaya boleh nampak lagi nanti. Takut dia orang balik ke kena tinggal. So kat ujung tu ada tempat macam spot. Kita try lah. Kalau ada ikan pelajik ni, tasela ke kan, pelata ke, BBGT ke, memang shock. Oh dia orang ada game kat sana. Apalah, kita mengair saja. Sebetulnya aku bawa jugalah egging untuk sotong mabang, tapi macam nak kena berendam kan situ. Tak syok juga lah sebab nanti dia orang tengok ke aku mengair berendam. So mungkin lain kali, sebab bulan 1 aku plan nak datang sini lagi. Bulan 1 nanti aku nak try lah main sotong. Lagipun ini ikan makan. Tahu lagi dia ketak. Alah, sangkut.
Alah, kena ikat leader lagi. Baru sampai dah sanggup. Oi. Wah, timun. Tanda timun. Color dia pun cantik macam ikan kunyit ke dah. Macam ikan kunyit pun dah. Tu dia habis makan. Makan habis. Jig head 1 gram. Kerapu dah. Kerapu makan puluh. Oh, tidak. Okey, ni strike kasak sikit. Kerapu cantik. Kerapu lawa. Lawa kerapu dia. Dua kali gitu. Lesen aku kerapu lawa. Cantik. Kerapu apa nama ni? Cantiknya kerapu ni. Tuh. Ah. Lupa. Mengelupok dah. Mengelupok. Okey, sekarang dah pukul 1 dah. Aku rasa aku nak buat closing lah. Walaupun mungkin selepas ni aku mancing lagi sampai nunggu kami balik. Tapi aku rasa dah cukup dah. Aku dah banyak juga strike tadi dengan menggunakan set anjing lah. Tapi dengan teknik membaring lah tadi. Main ketuk-ketuk bawah. Boleh belas-belas ekor jugalah aku rasa ikan kerapu lah. Semua ikan kerapu. Tak ada ikan pelajik kat sini, baby G3. Tapi alhamdulillah lah aku tak kupau. Dan aku best lah rasa hari ni. Tengah-tengah kerja tadi, habis kerja boleh sempat-sempatkan juga mengair di Pulau Sonsong. Pertama aku datang sini. Dan nanti kalau sesuai dengan plan, nanti bulan 1 aku akan ada trip boating di Tuas. Tapi kita 2 hari 1 malam. Petang tu kita orang nak singgah sini. Mungkin aku masa tu akan cubalah main sotong, cari sotong mabang. Sepatutnya aku pun bawa setup sotong mabang hari ni, tapi dia mengair kat situ dan ramai orang, macam tak syok lah. So alhamdulillah, Pulau Sonsong memang menarik lah. Terbaik kalau ada kumpulan yang nak
datang main sini mengair lagi, land base macam ni, aku nak jugalah join walaupun jauh. Naik dekat Kuala Sungai Udang, Yan, Kedah. Kalau dari Penang sejam lebih jugalah datang sini. So tapi berbaloi lah kalau datang satu hari pagi sampai petang lah. Okey, jumpa lagi dalam video yang lain. Okey. So, inilah dia Pulau Song Song.